Itu memang terima dia lah. Kalau kita tahu, kalau kita ingat, kebanyakan pemain dulu memang ada bermisai. Yang tak tahu misai dia lah. Yang tak tahu misai. Memang terkejut dan sedih dan menangis lah. Memang satu benda terhadap dia yang saya tak boleh terima. Kita tak ramai orang tahu buat seorang penyerang bila berada dalam kotak penalti itu, gol yang menjadi sasaran itu tidak lebih besar daripada pintu jamban, dia kata. Baik pun Melayu, baik pun Cina, baik pun India, baik pun any other races lah. Tapi kita sentiasa macam adik-beradik. Ui, bukan senang nak jadi macam dia. Itu orang akan bercakap begitu. Orang akan bercakap begitu. Pemain bola ini merupakan pemain bola sepak bertaraf legenda di zamannya. Pemain yang menyarung jersey nombor 10 ini dikenali dengan kelajuan, ketangkasan dan kebijaksanaan beliau semasa di atas padang. Beliau digeruni dan dihormati oleh pasukan lawan dan merupakan penyerang terhebat melalui pasukan negeri Selangor dan pasukan kebangsaan. Pemain unggul negara ini tidak lain tidak bukan adalah Datuk Muhammad Mokhtar bin Dahari. Datuk Mokhtar Dahari dilahirkan pada 13 hari bulan November 1953 di Setapak, Kuala Lumpur dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan dan di Victoria Institution. Beliau mula mewakili Selangor pada tahun 1971 melalui kejohanan Piala Burnley dan seterusnya menyertai beberapa kelab bola sepak tempatan seperti Kelab Sultan Sulaiman, PKNS, Talasco dan Kuang Yek Bank. Datuk Mokhtar telah membantu pasukan Selangor memenangi Piala Malaysia sebanyak 10 kali dan telah menjaringkan sebanyak 177 gol di sepanjang karier bola sepak beliau. Legenda bola sepak negara Redwan Abdullah, Datuk Santok Singh dan Datuk Wira Soh Chin An menceritakan semula pengalaman mereka mengenai permulaan karier bola sepak Datuk Mokhtar Dahari. Pada mulanya kenal saya dengan dia ialah masa kita ada selection bola sepak masa itu Burnley Cup lah. Itu jam Burnley Cup, sekarang dia orang panggil Razak Cup tahun 71. Lepas tu kita dapat pilih and then dari situlah kita jadi kawan rapat lah. Kawan rapat pasal kita selalu lepas training pergi Datuk Mokhtar punya rumah untuk minum teh. Lepas tu pasal dia duduk Datuk Keramat. Dari Datuk Keramat kita ikut jalan belakang datang air panas. Jumpa Santok sekarang ni pun itu yang dia ceritakan. Itu yang keseronokan kami masa itulah. Santok datang ke sini, Santok di Sapak. Datang ke rumah saya Datuk Keramat dan saya berbasikal ke Kumpadan dan di situ Mokhtar pun berbasikal dia ke Ceras. Masa itulah kita mula berkerap bersama lah. Saya tengok pada diri dia lah, saya tengok dia boleh bermain bola lah. Perwatakan dia, susuk badan dia, corak permainan dia, saya rasa dia boleh pergi jauh lah. Masa kita punya time, iaitu tahun 70 lebih, kita sungguh pun kita main bola together.
baik pun Melayu, baik pun Cina, baik pun India, baik pun any other races lah. Tapi kita sentiasa macam adik-beradik. In the field, off the field, we are always together as one. Kebanyakan pemain dulu memang ada bermisai. Kalau saya dulu memang ada bermisai lah. Tapi memang misai itu memang dulu ada trend lah, ada trend. Ada tak tahulah dia ikut siapa, kita tak tahu, memang ada misai. Kalau Santau tu pun ada misai. Orang tu pun ada misai. Memang trend tu bermisai. Mungkin orang nampak garang lah. Kalau misalnya nampak garang. Tapi bagi pandangan saya, garang di padang tu je lah. Di luar tak garang. Datuk Mokhtar Dahari mula menyarung jersey negara pada tahun 1972 dan telah membantu pasukan negara memenangi pingat gangsa Sukan Asia 1974 dan pingat emas Sukan C berturut-turut pada tahun 1977 dan 1979. Beliau juga telah mencipta sejarah dengan telah menjaringkan gol kemenangan 2 kali dengan keputusan 2-0 bagi Liga Malaysia ke-11 semasa menentang pasukan Arsenal FC dalam perlawanan persahabatan pada tahun 1975. Selepas perlawanan tersebut, beliau mendapat tawaran daripada gergasi Eropah Real Madrid CF tetapi enggan menyertai kerana patriotisme terhadap Malaysia dan Selangor FA. Terkenal dengan kelajuan dan ketepatannya, Datuk Mokhtar dinamakan penyerang terbaik Asia oleh majalah World Star Soccer ketika berusia 23 tahun. Datuk Mokhtar juga diingati apabila menjaringkan gol sekali untuk Malaysia dari separuh jalan menentang Joe Corrigan melalui pukulan dahsyat 1-0 menentang England B pada tahun 1978. Sehingga legenda bola sepak England yang bernama Gordon Hill memuji Datuk Mokhtar sebagai hero Dahari di majalah Shot. Datuk Mokhtar yang terkenal dengan kepantasan dan kehebatannya turut diberi julukan oleh peminat-peminatnya dengan nama Super Mok. Saya ni kenal, ialah sebenarnya saya besar sekolah dekat Singapura. Waktu tu saya ni peminat, memang Singapura punya fan lah. Saya darjah 6, saya boleh pergi seorang ke stadium Kallang tu dulu. Dan saya boleh tengok bola Singapura lawan Selangor ke apa, saya boleh datang tengok. Kat situ saya dah tahu lah memang arwah Mokhtar ni memang tiada tandingan dia lah. Yang tak tahu misai dia lah. Yang tak tahu misai. Arwah Mokhtar saya tengok depan mata saya. Maksudnya saya pergi tengok Malaysia Cup. Saya kecil-kecil pergi stadium tu saya tengok arwah Mokhtar. Dia complete lah, dia skill, dia punya sebagai seorang striker dia complete lah. Dan itu je tempat yang dia boleh main. Itu je satu tempat dia main. Dan susah orang nak stop dia. Asia ni semua orang takut dengan dia. Saya bukan cakap Malaysia lah, Asia. Saya ini daripada zaman sekolah memang minat sukan lah. Jadi kita membaca surat khabar hari-hari ni, saya antara orang yang membaca surat khabar dari muka belakang lah, bukan bawa ke muka depan. Jadi kita terbiasa dengan cerita kejaguhan Mokhtar ni lah. Dan waktu tu mungkin ada tersemat dalam hati saya, kalaulah satu hari saya boleh jumpa Mokhtar ni. Dan kebetulan saya mencuburi bidang kewartawanan dan memang rezeki saya bukan saja berjumpa, malah bersahabat dan berjamping dengan arwah Mokhtar ni. Mokhtar ni seorang yang wara, seorang yang kuat berdisiplin, seorang yang menghormati orang lain, seorang yang tegas dalam soal disiplin dalam sukan ni. Dia antara orang yang akan terawal datang ke padang latihan dan orang yang akan terakhir meninggalkan padang. Lain daripada jurulatih memberikan latihan, dia akan buat latihan dia sendiri untuk membina kekuatan dia, kecergasan dia, kekuatan dari segi sepakan dia. Itu Mokhtar Dahari. Ia membezakan dia dengan pemain-pemain lain. Dia ni no nonsense lah waktu latihan. You takkan dapat tengok dia senyum dan dia takkan berlatih 100%.
Dia Arwah Mokhtar, dia akan berlatih 150%, 200%. Dia tak berlatih 100%. Dia akan berlatih lebih daripada bermain, sebab itulah dia seorang yang luar biasa lah. Arwah bapa abang adalah peminat Allahyarham Mohtadari dan peminat pasukan Selangor. Di situlah bermulanya abang dibawa ke stadium kan. Masa tu abang kecil lagi je lah, abang ingat lupa kan. Untuk melihat kehebatan Allahyarham Mohtadari. Orang cakap kaleng-kaleng lah kan. Memang susah lah. Jangan ada players yang nak cakap macam oh aku super mock ke, tak ada. Antara langit dengan bumi. Dan kalau dia selalu defenders yang selalu banyak bercakap bila dia datang dari belakang, napas dia dia orang cerita lah, oh look, aku naik macam apa, jadi gugup defender bila dia datang apa, dia kejar bola tu kan sama-sama dengan defend, banyak defend apa, memang gerun lah, betul-betul gerun lah dengan dia. Saya pernah mengikuti permainan beliau di Padang, di Stadium Merdeka pada ketika itu, sampai ya menangis kan, minta tolong pak cik bawa juga pergi kan, nak pergi tengok juga dia kan. Jadi saya melihat kelincahan dia. Dia sangat laju kan, speed dia pun memang luar biasa. Dia mempunyai satu speed yang laju, kemudian tendangan dia yang padu. Itu bagi saya dah cuba buat pun susah lah sebenarnya. Dia mempunyai kelebihan yang ada pada dia. Technical, tactical dia ada, dan physical dia ada. Physical pun dia ada, mental pun dia kuat. Dia very strong in mental. Mentally very strong. Supaya dia very tough dalam padang lah. Dia tak boleh orang nak sentuh dia lah. Kekuatan dia, kelajuan dia kita tidak dinafikan, memang laju dia. Kelajuan dia ada. Kalau dia bawa bola tu memang sukar kita nak kejar. Datuk Santokh Singh recommend saya untuk bermain PKNS. So masa itulah saya dapat peluang, dan apabila saya dapat peluang, saya tidak boleh tidur, tidak boleh terima hakikat, oh saya akan main dengan Mohtadari yang striker terbaik di Malaysia, boleh katakan striker yang terbaik di Asia. So apabila saya lihat Mohtadari, saya malu dengan segan kerana tebuk badan dia, cara dia, dan dia adalah satu boleh katakan insan manusia yang tidak fikir dia ni Mohtadari. Dia terima saya dengan baik, dia bagi semangat untuk saya. Mokhtar saja panggil saya, Gopal, you jangan takut, sesiapa pun main macam biasa apa yang you main untuk Cholan Youth. Pak Arwah Mohtadari ini saya di dalam zaman sekolah, dan kalau zaman saya lah, jersey nombor 10 itu memang boleh jadi berebut untuk memiliki nombor tersebut. Sebab apa? Sebab kehebatan Mohtadari. Di mana-mana pun orang akan cerita nama dia. Untuk Selangor okey, abang pakai nombor 19. Untuk Malaysia pun 19. Yang pertama sebab umur 19 abang main Malaysia. Diorang bagi nombor 10. Abang sendiri pun tolak nombor 10. Abang tak berani. Abang tak berani nak carry. Nombor 10 tu kira bukan calang-calang orang lah. Sebab apa? Macam Allahyarham, dia daripada awal tau konsisten sampai retire. Setengah orang dia main 2-3 tahun dia top tu, lepas tu habis. Kita nak macam Zainal, Dola, daripada muda dia top sampai retire. Itu baru kita boleh panggil lah legend. Dia selalu berkongsi, Mokhtar ni tak lokek berkongsi tip apa nak buat di depan gol. Mokhtar ni pernah cakap, waktu dia dikritik oleh penyokong, ketika dia melalui zaman yang dia kemarau gol, Mokhtar pernah bercakap, dia kata tak ramai orang tahu, buat seorang penyerang, bila berada dalam kotak penalti tu, gol yang menjadi sasaran dia tu tidak lebih besar daripada pintu jamban, dia kata. Faham tak maksud dia? Itulah ruang yang dia ada untuk menghasilkan jaringan. Dan memang betul kata Mokhtar tu. Memang dia super. Memang dia super. Tak boleh nak cakap. Kalau sebut Allahyarham Mohtadari, orang akan cakap apa? Weh, legend tu. Orang takkan cakap, alah dia pemain-pemain biasa. Tak ada. Dia cakap, itu adalah legenda negara dan juga pasukan Selangor. Itu kelebihan dia. Dia tak cakap, dia ni dulu main ni. Tak ada.
orang akan terus cakap. Saya sendiri pun bila sebut nama Mokhtar Dari Allahyarham, woi, bukan senang nak jadi macam dia. Itu orang akan bercakap begitu. Orang akan bercakap begitu. Datuk Mokhtar Dahari telah bersara sebagai pemain bola sepak pada tahun 1988 dan menyambung kariernya sebagai jurulatih kepada pasukan Kuang Yi Bang. Selepas 3 tahun bertarung dengan penyakit neuron motor, pada ketika beliau berusia 37 tahun, beliau akhirnya meninggal dunia pada 11 hari bulan Julai 1991. Beliau merupakan penyerang terbaik Asia oleh World Star Soccer pada tahun 1976, dianugerahkan AFC Asian All-Stars Award pada tahun 1982, AFC Century Club Award pada tahun 1999 dan pernah menjadi penjaring gol terbanyak nombor 1 di dunia sehinggalah pada tahun 1993 dan kini di tempat keempat menjadi penjaring terbanyak di dunia. Rekod ini diiktiraf secara rasmi oleh FIFA dan Mokhtar antara sebilangan pemain Malaysia yang disenarai ke dalam FIFA Century Club. Walaupun dia dah di penghujung-hujung karier, tapi apabila beliau menghadapi masalah kesihatan, kita agak terkejut lah. Saya juga terkejut lah dan sedih dengan apa yang berlaku. Arwah nak pergi ke umrah, tengah sakit ni. Waktu tu airport Subang lama. Jadi kita tunggu kat airport, saya dengan Zainal tunggu di airport. Kereta sampai aja. Kereta sampai buka. So bapak pada arwah pun kita buka pintu lah, nak tolong sambut, nak naik ke wheelchair tu. Bapaknya arwah ni pun cakap, jangan. Biar try dia bangun sendiri. Bila arwah dia nak bangun tu, saya tengok dengan apa? Tak boleh lah. Kat situ saya dengan Zainal dua-dua menangis, kat situ juga menangis. Saya cerita ni pun saya nak nangis. Kat situ memang waktu tu, alamak, sayu betul hati saya. Memang sedih betul. Tak boleh, last angkat juga. Kita angkat juga, letak kat wheelchair. Itu yang betul-betul saya cerita bahasa saya. Itu betul-betul sedih. Betul-betul. Terlalu awal lah. Okay, kita kehilangan bintang bola sepak. Okay, dan kita tak sangka tiba-tiba saja beliau mengalami masalah kesihatan, kan? Sebab kita tahu beliau seorang yang bekerja kuat, kan, yang rajin menjaga kecergasan dan agak pada saya kita kehilangan seorang bintang bola sepak, dan kehilangan tu terlalu awal untuk kita terima lah, semua orang terima. Tidak boleh dikatakan dengan bahasa lah. Memang sedih betul peninggalan. Kalau kita lihat dengan susuk badan yang besar dan tubuh badan yang besar, tiba-tiba dia jadi macam tu, memang satu perasaan sedih bagi kami lah. Lebih-lebih pun saya menghafalkan dia. Dan memanglah itu satu pemikiran yang betul kita rasai. Seluruh negara macam terkejut dan berasa sangat sedih lah dengan pemergian yang dia rasakan terlalu awal lah. Waktu tu dia belum mencapai umur 40 tahun lagi pun, baru 37 tahun tak salah saya. Saya memang sedih lah, pasal saya sedih pasal saya kehilangan macam dua pemain bagus ataupun kawan rapat. Satu Datuk Mokhtar Dahari dan lagi satu Datuk Arumugam. What do you think? You have to cry, you know. Yeah, you have to. Kita menangis. A great player like him, we lost him, you know. So this is something sad for everybody, not only I think for the whole country, I would say.
Memang tak perlu nak dipertikaikan, tak perlu nak dibahaskan lah. Tak perlu nak orang cakap apa nak corner sana, corner sini. Memang dia ikon lah. Awak tanya saya pun, saya sendiri pun cakap dia ikon. Dan saya peminat dia sendiri. Kan ini yang kita cakap, harimau mati meninggalkan belang. Beliau mati meninggalkan nama. Dia ni macam Tan Sri P. Ramlee, kan? Padahal anak-anak kita pun tak pernah tengok Ramlee, tapi nama beliau sampai hari dia sebut. Jadi kan, kenapa? Ini kita jangan sebab dia legend, tak boleh. Kita kata kenapa dia jadi macam tu. Memang dia tak merokok, dia tak apa, dia jaga badan dia dan dia tekun pada agama juga. Jadi sebab tu dia komplit. Saya cakap dia seorang yang komplit lah sebagai seorang dan juga sebagai seorang pemain. Kita kehilangan Moqtadari, kehilangan Datuk Arumugam, Khalid Ali, semua legenda. Ali Bakar, Isha Bakar, semua saya dapat peluang bermain dengan legenda ini semua. So kalau kita fikir balik, apabila kita duduk, ramai yang tak tahu, inilah legenda-legenda yang kita tidak boleh lupalah sumbangan dia kepada negara. Saya amat bangga, amat terharu sebab setelah berpuluh tahun lamanya pun orang masih lagi mengingati Moqtadari atas apa yang dia berikan kepada Selangor, apa yang dia berikan kepada negara melalui bola sepak. Dan saya amat berterima kasihlah kerana impact Moqtadari itu, nama Moqtadari dalam sukan bola sepak ni masih orang-orang masih ingatlah terhadap dia. Moqtadari adalah bapa saya. Dia adalah milik rakyat Malaysia. Pahlawan berperang dengan panji-panji, berkaki besi, melibaskan keting-keting, meroboh kubu musuh, membenam lawan kecundang. Telah ramai wira yang gugur, kemudian silih berganti dengan satu wira. Tidak sepertimu, Moqtadari. Jersey 10mu tiada yang selayaknya. Supermok, walaupun engkau sudah terbaring kaku, engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetaplah seorang perjuang. Sejarahmu terus terpahat jutaan tahun.